Kastam membongkar sindiket penjualan air ketum yang menjadikan sebuah kilang sewa sebagai makmal pemprosesan di Taman Kempas Utama Johor Bahru dengan rampasan bernilai RM76,796 pada Februari lepas. Serbuan pada 9.30 malam 27 Februari dilakukan cawangan narkotik Johor hasil maklumat risikan pasukan tempur operasi Medan Kastam dan cawangan risikan Zon Selatan. Dalam sidang media pada Khamis, Pengarah Kastam Johor, Aminul Izmir Muhammad Suhaimi memaklumkan pihaknya menahan seorang lelaki tempatan dipercayai berperanan sebagai pengurus dan dua pekerja wanita Indonesia yang berusia antara 28 hingga 35 tahun. Sedikit dipercayai telah beroperasi antara 1 hingga 2 tahun dengan bekalan daun ketum diambil dari Kedah. Menerusi operasi itu, sebanyak 442.9 kilogram daun ketum, 1,642.5 liter air ketum, 200 tong gas, 150 periuk masak dan 50 tungku dirampas. Selain itu, Kastam turut menyerbu sebuah rumah di Kampung Kempas Denai pada 9 malam hari sama yang terletak 2 km dari kilang itu kerana dipercayai menjadi lokasi menjual air ketum tersebut. Pemeriksaan di rumah itu menemukan timbunan bungkusan plastik mengandungi daun ketum seberat 103 kg dan 2 tong berisi 189.50 liter air ketum yang disembunyikan di dalam sebuah bilik dan bernilai RM9,805. Sampel bahan rampasan dihantar ke Jabatan Kimia untuk analisis lanjut bagi mengenal pasti jika terdapat campuran bahan lain. Siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 30/3 Akta Racun 1952.